Otak bukan lesen untuk sakit. Dulu masa muda-muda kan, semua boleh buat. Sekarang, bila dah berumur ni, baru rasa cepat semput, cepat letih, macam-macam penyakit datang. Allahu Akbar. Ramai akan kata, alah dah tua, biasalah. Tapi sebenarnya, bukan umur yang buat kita sakit, tapi imun dalam badan kita ni yang makin lemah. Tok Abah tengok kawan Tok Abah, ya Allah, yang sebaya lah. Allahu Akbar. Ada yang sakit jantung, ada yang barah, yang kena dialisis, asma pula, ya. Macam-macam. Sebenarnya, bukan faktor umur semata-mata, ya. Tapi sebab dalam badan kita ni kan, imun badan kita tu dah semakin lemah. Tambah pula kalau pemakanan tak jaga, kurang bergerak, tidur pula tak cukup, ya. Tapi jangan risau, kesihatan kita boleh masih dapat kawal, ya. Jadi selain daripada mengamalkan suplemen, Tok Abah juga nak galakkan anda semua bersenam. Dan Tok Abah sendiri bersenam tiap-tiap hari, insya-Allah 1 jam. Dan of course Tok Abah jaga diet dan Tok Abah tak makan malam. Bila kita jaga semua tu, menjalankan gaya hidup sihat, ya, bermaaf-maafan sebelum tidur, maafkan semua orang, dan jangan lupa solat taubat setiap malam, ya, berusaha untuk sihatkan badan agar anda dan Tok Abah jadi aset kepada keluarga, dan yang paling penting tidak menyusahkan orang lain, insya-Allah.